Assalamualaikum guys. Seperti yang saya selalu cerita lah, kan, dalam diri seorang manusia Islam, Melayu Islam yang ada dekat Malaysia ni kan, dia terdiri pada 3 orang lah. Dia ada prinsip 3 yang bercampur aduk dalamnya. Satu, prinsip masalih kan, kemudian ada prinsip-prinsip orang Melayu kan, adat resam orang Melayu yang dahulunya percaya kepada animisme kan, percaya kepada penunggu-penunggu di hutan dan sebagainya kan. Dan ketiganya adalah pengisian Islam kan. Jadi Islam ni so dia bercampur aduk lah tuan-tuan puan. So ada yang zuhud, ada yang rezeki cepat takkan jadi sekantang, ada yang pegang kepada jauh berjalan luas pandangan kan. Ada yang pegang kepada retire rich, retire young kan. Bercampur aduk kita punya prinsip-prinsip dan diri tu kan. Jadi sebenarnya kan, kalau kita fikir balik tuan-tuan kan, sebenarnya Islam lah yang paling bagus untuk kita pegang. Sebab Islam ni merupakan panduan hidup. Sebenarnya tuan-tuan puan, kalau anda lihat kan, rata-rata kalau kita mana-mana orang yang beragama Islam, kalau dia solat kan, bacaan dia sama kan, sujud dia sama, rokok dia sama kan. Tak payah pergilah kat masjid ke, pergi kat Mekah kan, semua sama. Pergi kat Nigeria pun kan, kalau solat pun sama juga. Takbiratul ihram dia sampailah memberi salam kan. Masalahnya tuan-tuan puan kan, itulah yang Islam nak kita bawa kan. Islam ni membawa kepada kesatuan kan. Semua orang memegang prinsip dan pegangan yang sama kan. Cerita dia, masalahnya ialah kita tak bawa benda-benda tu, sifat dan sikap tu luar daripada solat. Solat dah sama elok-elok, tapi bila keluar daripada solat kan, merapu-rapu jadinya kan. Berterabur sifat dan sikap tu tadi kan. Kita yang seharusnya mempunyai sifat pemurah kan, tapi bila keluar kan, separuh daripada kita kedekut kan, sangat kedekut sebab nak jadi kaya kerana kedekut kan. Sedangkan kita kena jadi memegang sifat pemurah, kita jadi memegang sifat ikhlas kan. Tapi tak semua orang ikhlas. Bila buat kerja tu dia nakkan ganjaran kan. Ada yang makan rasuah. Dekat negara kita ni banyak orang makan rasuah kan. Cerita dia kan, tu menunjukkan yang dia tidak cukup Islam lah kan. Dia menunjukkan dia tu Melayu kan. Tak maaf lah siapa yang terasa tu kan. Kemudian kalau kita lihat yang seterusnya adalah sifat ihsan kan, sifat prihatin kan, sifat redha. Sifat-sifat ni tak bawa lah di luar solat tuan-tuan puan. Jadi pemarah, suka tengking orang, suka merendahkan orang, menjatuhkan marah orang dan sebagainya kan. Dia tak sama. Dalam solat elok je, sujud rukuk sama, tapi di luar solat berterabur. Tuan-tuan puan, fikir-fikirkanlah. Wallahu alam. Assalamualaikum. Baik.